Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam rancangan untuk seisi keluarga bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Sebelum kita nak mulakan forum kita pada malam ini, nak tanya khabar sikit pada orang Parit Buntak. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tak payah tanya dua kali dah. Dengar sekali dah semangat dah. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Kepada penonton di rumah, terima kasih kerana memilih TV1 Forum Perdana Ehwal Islam. Dah confirm pasti tengok Forum Perdana dapat pahala. Kalau channel lain belum tentu lagi. Itu kena bagi tahu siap-siap. Jadi kumpulkan anak-anak kita, saudara mara kita yang ada di rumah, di restoran dan mana-mana pun. Bersama-sama kita menonton Forum Perdana Ehwal Islam yang didatangkan khas daripada Padang Bandaran Parit Buntar, Perak, Darul Ridwan. Satu padang bandaran yang begitu cantik sekali dan begitu ramai yang hadir pada malam ini. Forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Jadi oleh kerana Kementerian Pertanian yang anjurkan, dah tentulah tajuknya menghampiri kepada nama kementerian tersebut. Namanya adalah tajuknya Kusemai Benih Kau Tuai Kasih. Ini soal orang yang bercucuk tanam, jadi petani, peladang, nelayan, penternak dan sebagainya. Tak ada main orang yang berkasih-kasih itu. Kita tak main tajuk pada malam ini. Ya, kita bercakap tentang Kusemai Benih Kau Tuai Kasih. Saya bercakap dengan rakan-rakan kita tadi. Tajuk kita ini macam kerja-kerja Islam. Nabi bersusah payah menyebarkan Islam sampai Islam itu sempurna. Yang dapat hasilnya siapa? Kita lah hari ini. Kalau tidak tuan-tuan, sampai hari ini kita tak bersunat lagi. Itu kena bagi tahu tu. Kerana apa? Susah payahnya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Ya, dan begitu juga dalam konteks tajuk pada kali ini. Petani bersusah payah, nelayan bersusah payah, peladang bersusah payah. Hasilnya kita yang dapat. Bukan saja kita, burung, binatang lain semua dapat hasilnya. Tengok betapa glamournya kerja bertani, bersawah, beladang dan sebagainya. Tapi ada kadang-kadang kita tak mau. Ini kita nak bagi panel kita jawab. Kita perkenalkan dulu orang Perak, pengurusi orang Perak, panel orang Perak. Bagus. Ya. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Khazim alias Pengetua Pusat Pendidikan Al-Barakah Ipoh Darul Ridwan, Perak Darul Ridwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz betul orang Perak Ustaz? Confirm. Alhamdulillah. Sekejap lagi kita akan suruh Ustaz Khazim menyanyi. Suara dia pitching vokal bagus. Baik. Seorang aja panel daripada negeri Terengganu. Dia cakap banyak-banyak, kita hantar dia balik. Jangan marah Ustaz. Itu yang bagi Ustaz Ahmad Syukri bin Haji Yusof, ya, seorang perunding motivasi yang tidak asing lagi kepada kita. Baik. Kita menganjurkan forum ini sempena dengan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan 2011. Walaupun sekarang ini kita 2012 dah, kita tak kisah. Islam ni dia relevan, ya, sampai bila-bila pun dia sesuai sepanjang zaman. Jadi kalau boleh Ustaz Kazim dah mula tengok saya tu, jawablah yang mula-mula ni. Bila kita sebut Kusemai Benih Kau Tuai Kasih, ini ibarat saya sebutkan kerja yang amat mulia. Kita yang susah, orang lain senang. Ustaz angguk aja, Ustaz mula dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Pertanian merupakan satu pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Baqarah sampailah pada juzuk yang ke-30, dia menceritakan tentang pertanian. Dia cerita tentang binatang ternakan, sehingga ada satu surah di dalam Al-Quran nama dia Suratul An'am, surah binatang ternakan.
Kemudian di dalam Al-Quran ada kisah-kisah tentang pertanian yang sangat banyak. Ya Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yasin ayat 35, 36, 37. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban. Sampai habis ayat itu Allah Ta'ala menceritakan tentang pertanian. Kenapa pertanian ini begitu istimewa? Pertanian merupakan pekerjaan manusia yang paling tua sekali. Pekerjaan yang paling tua di atas muka bumi ini ialah bertani. Kisah Nabi Adam alaihissalam dengan anak-anaknya terlibat secara langsung dengan pertanian. Kita belajar, kita dengar kisah tentang pengorbanan Habil dan Qabil, menceritakan kepada kita tentang pertanian, tentang peternakan. Kerana apa pertanian ini begitu penting? Kerana ianya mendatangkan soal makanan. Kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, bercakap tentang soal makanan. Bagaimana nak mendatangkan makanan ini kalau jika bukan datang daripada pertanian? Dengan pertanian dia menghapuskan kemiskinan, dengan pertanian dia menghapuskan kebuluran, dengan pertanian dia mengembangkan ekonomi. Malah segala kepada asas kepada perniagaan kita dalam dunia datangnya daripada pertanian. Perusahaan kita yang berada dalam dunia sekarang datangnya daripada pertanian. Saya buat contoh kepada tuan-tuan tentang pertanian padi saja. Pertanian padi, sawah padi, kita sebut bendang, orang Kedah sebut padang, kita di sini sebut bendang. Kalau bahasa baku kita sebut sawah. Tuan-tuan, bila sebut tentang padi, bukan hanya orang yang terlibat dengan padi saja yang dapat manfaat. Yang dapat manfaat daripada padi siapa dia? Orang yang ada pembajak, dia boleh ambil upah membajak sawah, dapat manfaat. Orang yang terlibat dalam bidang pengeluaran baja, dia boleh menghasilkan baja padi. Orang yang terlibat dalam racun makhluk perosak, dia dapat hasil daripada padi. Orang yang terdapat kelang boleh memproses menjadi beras, dapat manfaat. Orang yang mengeluarkan plastik beg untuk beras, dia dapat manfaat. Lori-lori, driver lori yang kerjanya ialah mengangkut beras, dia dapat manfaat. Orang yang terlibat dalam bidang restoran, penyediaan makanan, dia mendapat hasil daripada beras. Hatta orang yang jual, meniaga nasi lemak di tepi-tepi jalan, di kaki-kaki 5 kedai, dapat manfaat daripada padi, dapat manfaat daripada beras. Sedangkan mereka masuk dalam bendang pun tidak pernah, membajak pun tidak pernah, menuai pun tidak pernah. Tetapi berkat daripada pertanian, berkat daripada padi ini tuan-tuan, dia menghasilkan satu bentuk ekonomi yang sangat hebat. Sebab itu kita lihat bahawa pengembangan tenaga untuk menghasilkan pertanian yang bagus adalah sangat penting. Kerana apabila sistem pertanian telah bagus, daripada segi perairannya, daripada segi sainsnya, daripada segi penyelidikannya, daripada segi menjadikan pertanian lebih maju, maka itu akan mendatangkan satu hasil yang sangat hebat. Cuma yang timbul masalah sekarang ni doktor, bila sebut tentang pertanian, orang anggap pertanian tu agak leceh, agak lekeh. Sedangkan pertanianlah benda yang paling menguntungkan sebenarnya kalau kita kajinya. Berbakti kepada tanah, berbudi kepada tanah, tanah tidak akan memberikan sesuatu benda yang merugikan. Kita berbakti kepada tanah, kita berbudi kepada tanah, tanah akan membalaskan kepada kita dengan penuh kenikmatan. Inilah kelebihan pertanian, doktor. Terima kasih Ustaz Kazim. Malam ini tak ada lagu Ustaz? Awal lagi. Okey, baik. Awal lagi katanya. Kemudian Ustaz, saya takkan lupa tu. Ni Ustaz Syukri nak tanya sikit Ustaz. Ustaz Kazim telah sebutkan tadi mulianya kerja orang bertani ni. Bukan saja manusia yang dapat manfaatnya Ustaz. Binatang pun dapat, burung pun dapat apa tu manfaatnya. Pacat pun dapat manfaatnya sebab dia gigit orang sawah tu. Ya, itu nak cerita lintah nak cerita ni. Apa tu? Mulianya kerja bertani ni Ustaz Syukri. Tetapi di kalangan kita tonjolkan sejarah dah kita bagi tahu. Quran sebut macam mana, hadis sebut macam mana. Tak mau juga. Sebab tak glamour. Sebab tak boleh menyanyi. Ya. Sekadar nak glamour, ustaz ni lagi glamour pada artis lagi. Ya, tapi tak nak tunjuk ustaz dah. Ustaz kejap lagi ustaz. Apa tu? Jadi Ustaz Syukri, pasal apa sekarang ini? Bila kita sebut kepentingan bertani, berladang, bersawah, menternak dan sebagainya,
Orang tak pandang benda ini satu kerjaya mulia yang mendapat pahalanya. Saban minit, saban saat, saban jam kita dapat pahalanya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengusi, Dr. Ridwan, sahabat ahli panel, Ustaz Kazim, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat. Sebenarnya apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan kalau nawaitu, kalau niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada kita tentang macam mana keadaan kita bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu yang akan kita bawa ialah amalan solihah, amal soleh kita. Dan mungkin bila kita sebut amal soleh ni, mungkin kita nampak ibadat-ibadat yang tertentu. Kalau dalam surah Yasin yang dibacakan oleh Ustaz Kazim tadi, yang kita baca tiap malam Jumaat, tapi tak perasan pula tu ayat-ayat pertanian. Tapi itulah yang kita baca, bahawa Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada manusia tentang tanamannya, pokok-pokoknya, sumber rezeki kepada manusia. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'un yajri lil abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 jenis manusia ataupun 7 amalan yang akan terus dapat pahala walaupun orang itu berada dalam kuburnya, dah meninggal dunia, tapi pahalanya terus berjalan. Cuba kita perhatikan betul-betul pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, man allama ilma, orang yang mengajar ilmu, yang memberi ilmu, yang menyampaikan ilmu. Itu yang kita tahu. Baik, yang seterusnya, au qara nahra, ataupun yang mengairi sungai. Yang ketiganya, au hafara bi'ra, ataupun dia gali telaga untuk pertanian. Au gharasa nakhlan, ataupun dia tanam pokok kurma. Kemudian au bana masjidan, ataupun dia bina masjid. Au warasa mushafa, ataupun dia warisi mushaf. Dan yang seterusnya, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, ataupun dia tinggalkan anaknya yang soleh, yang sentiasa beristighfar kepadanya. Cuba kita lihat, daripada 7 perkara itu, berapa banyak tentang pertanian. Antara yang saya lihat tadi, antaranya ialah orang yang au qara nahra, yang airi sungai. Cuba bayangkan, untuk beri air, untuk buat pertanian. Yang seterusnya, hafara bi'ra, dia gali parit untuk pertanian. Termasuk daripada 7 amalan yang kita akan mendapat pahala dalam kubur kita. Au gharasa nakhla, ataupun dia tanam pokok kurma. Ini sesuatu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suasana di Mekah, di Madinah ataupun di Mekah. Tetapi sudah tentulah cara pertanian kita berbeza. Tetapi pokoknya saya nak sebut ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beri motivasi kepada kita dalam aspek pahala. Sebab itu yang kita cari, itu yang kita dambakan dalam kehidupan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa perkara-perkara ini menyebabkan seseorang itu mendapat pahala walaupun berada dalam kuburnya. Jadi soal glamour tak glamour itu nombor 2, nombor 3. Yang paling penting ialah setiap amalan yang kita lakukan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena rasa gembira walaupun kita membanting tulang, walaupun kita bersusah payah, dengan titik peluh kita itu insya-Allah ianya menjadi suatu amalan yang berterusan kepada kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Islam menganjurkan kepada kita supaya kita berusaha mencari rezeki yang halal. Sebab itu ada pendapat ulama yang menyebut, tuan pengurusi, bahawa antara pekerjaan yang paling afdal ialah bercucuk tanam. Walaupun setengah menghuraikan menggunakan tangannya itu pelbagai, mungkin kerjanya menukang, mungkin kerjanya bertanam. Tapi ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa bercucuk tanam itu, bertani itu merupakan amalan yang paling baik.
Bahkan kalau kita lihat dari sudut pertenakan, Rasulullah SAW sendiri dalam umur belasan tahun menjaga ataupun menternak kambing sebagai suatu didikan kepada Rasulullah SAW. Bahkan sejarah membuktikan bahawa semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam bercucuk tanam, dan sebahagian besar daripada mereka itu mengembala kambing. Itu nak menggambarkan kelebihan bercucuk tanam, kelebihan pertanian. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz Sukri. Ustaz, soalan jawab ya tidak aja. Antara berceramah, menjadi pesawah, petani, peladang dan sebagainya, dan jadi juru kamera, jadi apa, mana lebih banyak pahala Ustaz? Semua ada pahala. Semua. Tak apalah. Ingatkan dia nak cakap yang bertani dapat pahala. Kalau kita yang bercakap dapat pahala, kameraman yang fokuskan lagi kat saya tu lagi tak ada. Apa pun kita berehat, jangan marah juru kamera tu. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Saudara, terima kasih kerana terus setia bersama rancangan Seisi Keluarga, bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Padang Bandaran Parit Buntar, Perak, Darul Ridwan. Dan forum kita dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita sedang membincangkan tajuk Kusemai Benih Kau Tuai Kasih. Baik, Ustaz Khazim, saya bertanya soalan tadi antara petani, penceramah, juru kamera, bukan apa Ustaz. Saya masih lagi beranggapan kalau kita bercakap ni, yang bawah dengar, kemudian disiar kat TV, orang tengok, selesai, habis dah. Tapi orang yang bertani ni, dia bertali temali Ustaz. Jadi saya nak nak minta Ustaz terangkan supaya bagi semangat kepada anak-anak muda kita ini. Jangan tinggalkan sawah, jangan tinggalkan ladang. Kita dengan mudah-mudah saja kita nak berhijrah ke kota dan sebagainya. Anggaplah ini sebagai satu jihad. Ustaz tak? Betul Ustaz? Ustaz sambung dengan lagu Ustaz. Kena jadi menyanyi juga ya. Kena Ustaz, kena. Orang duk tunggu tu. Saya teringat cerita Nujum Pak Belalang. Mereka mengajak ke ladang. Mari kita ke ladang, hoi. Kita menanam kacang, hati girang, jiwa tenang. Tu tahun 56. Cerita dulu-dulu. Lagu-lagu tentang pertanian ni dah tak ada dah tuan-tuan sekarang. Sebab tu orang tak apa nak minat pada pertanian. Sesuatu benda yang kalau kita buat dengan minat, insya-Allah lama-lama dah. Dulu ada lagu tentang pertanian ni. Lagu Bumi Putra. Jari-jariku sakit semua kerana bekerja hari-hari, membuat bakul dan raga bulu. Ibuku juga bersungguh-sungguh. Kau hujam lah doktor. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tengok sekarang kebun durian kita. Yang kita sekarang duk makan hasil durian kita, siapa yang tanam? Cuba kita tengok hasil padi kita, sawah bendang kita ni, siapa yang mula-mula buka sawah bendang kita? Cuba kita perhatikan tuan-tuan tentang buah mempelam, buah rambutan yang sekarang kita yang makan hasil-hasilnya ni. Anak-anak muda yang makannya, generasi yang terbaru ini makan. Semua ini adalah ditanam daripada Allah yarham almarhum keluarga kita, datuk kita, nenek kita yang berusahakan, yang sanggup memugar bukit sampai dijadikan kebun durian, kebun buah-buahan, yang sanggup berjalan beratus-ratus batu, beratus kilometer untuk membukakan kebun, membukakan sawah bendang. Hari ini tuan-tuan, kehebatan kita, kita menggunakan nikmat, menggunakan jasa-jasa orang yang dulu-dulu. Cubalah kita fikirkan tuan-tuan, pekerjaan mereka walaupun mereka telah meninggal dunia, seperti mana kata Ustaz Syukri tadi, mereka sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, tetapi mereka masih lagi mendapat pahala. Tiap-tiap kali kita makan hasil buahnya, mereka dapat pahala. Tiap-tiap kali kita menjual buahnya, kita belikan makanan yang lain untuk keluarga kita, mereka yang telah menjadi Allah yarham dapat pahala. Tiap-tiap kali kita turun ke bendang kita,
Kita pijak di atas sawah bendang kita. Sawah bendang ini adalah telah dibuka, telah dipugar oleh tok nenek kita. Tok nenek kita yang telah menjadi roh itu pun masih lagi mendapat pahala yang berkekalan. Jadi ini tuan-tuan, benda yang sangat penting. Tapi sayang, bila kita sebutkan tentang pertanian, orang tak berapa nak. Pertanian bagi anak muda kadang-kadang menakutkan orang. Takut tuan-tuan. Cuba kita tengok dulu-dulu punya cerita. Kalau tak jadi apa-apa, kamu balik kampung tanam kacang. Itu adalah pilihan terakhir dah. Balik kampung tanam kacang. Asal tanam kacang, balik kampung. Jadi kita dah menjadikan bahawa pertanian ni macam benda yang tak ada apa. Sedangkan pertanian benda yang sangat penting. Hari ni orang tengok pekerjaan yang pakai tie, yang pakai kot hebat. Cubalah tuan-tuan, ada anak dara, datang orang Minang. Kami datang nak Minang anak pakcik. Kamu kerjanya apa? Saya kerja saya tanam betik, buat kebun betik. Kebun betik? Bro. Boleh ke bagi makan anakku bro? Kata dia. Tuan-tuan, subhanallah. Cuba kita tengok di Bido, orang tanam betik. Kita tengok di Bido, orang tanam jambu batu. Saya duduk di Sungkai daripada tahun 80-an sampai sekarang 2012, masih lagi orang tanam betik, masih lagi orang tanam jambu batu di Bido dan di Tapah. Tak tutup pun tuan-tuan. Tak ada pun dirobohnya, tak ada pun dibuangnya, dibuat benda lain. Menunjukkan bahawa pertanian satu benda yang jangka masa panjang, yang menguntungkan kita. Cuma persepsi kita mengatakan bahawa pertanian ni leceh. Sebab tak boleh pakai kot, tak boleh pakai tie. Kalau begitu apa salahnya pergi ke bendang pakai kot? Dah nak glamour. Cuma orang kata tak sihat je lah, itu je lah. Sejak bila yang Pak Mat pakai kot pergi bendang tu? Sejak forum hari tu Ustaz Kazim suruh pakai kot, itu tak boleh nak sihat tuan-tuan. Kita bukan lihat kepada glamour, tak glamour macam Ustaz Syukri sebutkan tadi. Yang kita lihat ialah hasilnya. Yang kita lihat manfaatnya. Yang kita lihat keberkesanannya, yang kita lihat daripada sudut agama. InsyaAllah tuan-tuan, pada pusingan yang akan datang, saya akan menceritakan tentang pertanian daripada sudut agama. Salah satu keistimewaan orang yang terlibat dengan pertanian, orang ini ialah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah Nabi kata, kalau ditakdirkan kamu nak tengok kiamat besoknya, di tangan kamu masih lagi ada anak pokok kurma, tanamlah anak pokok kurma itu. Tuan-tuan, di sini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pertanian, kerana dia mendatangkan iman, mendatangkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Lepas ni Ustaz, kita pakat-pakat reka lagu pula. Lagu namanya Jambu Batu, Mangga. Nak bagi tahu, lebih kurang tajuk macam itulah. Ni lagu penakut. Allah, lemih dengarnya. Lagu jenis lagu tu penakut. Lepas itu Papa Jahat. Allah, saya kadang-kadang pening kepala dah. Tak ada ke macam lagu Hoi? Tak boleh tak malas menyampah tak kadang. Apa tu? Ini Ustaz Syukri, Ustaz. Saya bukan Ustaz. Kita kena begitu dah. Malaysia ni dia kena terkenal sebagai negara pengeluar produk pertanian. Dia mesti begitu dah. Supaya kita boleh berdikari, kita tidak mengharapkan apa tu import daripada luar. Kita boleh ekspor apa tu daging, lembu, kambing dan sebagainya, ikan dan sebagainya. Saya rasa ini tuntutan yang amat besar. Daripada sejarahnya begitu, Quran begitu, hadis begitu. Ustaz, tapi traumanya hari ini, ya, saya fikir kalau di kalangan kita umat Islam ini masih lihat perkara ini lekeh, masih tengok apek-apek. Saudara mara saya itulah, yang matanya seperti saya lah, macam tu. Dia bekerja di atas panas matahari, bawa kabel, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kabel elektrik itu. Tengok bagaimana mereka bercucuk tanam, bertanam sayur dan sebagainya. Saya pelik kita tak mau. Saya pelik sangat, Ustaz. Sebelum terlambat ini. Dengan sebab itu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani cuba war-war balik apa tujuan hari apa itu peladang peternak dan nelayan ini. Kalau bukan itu hasrat kita, Ustaz. Panjangkan sikit, silakan. Terima kasih saudara pengurusi, rakan panelis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi. Kita kadang-kadang pemikiran kita, bila kita sebut soal bertani ini,
kita nampak lekeh. Ini kita kena sebut sekali lagi. Sebab kita nampak hasilnya kecil. Adakah kalau kita lihat Al-Quran memandangnya begitu? Adakah Al-Quran bila menyebut tentang pertanian, peternakan ni lekeh? Ini perkara remeh? Ataupun perkara ni suatu perkara yang besar? Cuba tuan-tuan kita semua melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bila Raja Mesir ketika itu bermimpi dengan mimpinya, maka diminta tafsir daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf cerita seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 47 hingga 48. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalila mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun. Maksudnya lebih kurang ataupun kesimpulan daripada maksudnya, Nabi Yusuf menyatakan, hendaklah kamu tanam selama 7 tahun da'aba. Da'aba ni bahasa Arab bersungguh-sungguh. Bukan sekadar tanam biasa. Kita sebut tanam dah. Balik kampung tanam kacang. Tapi yang disebut sekarang ialah da'aba. Kalau nak tanam, kata Nabi Yusuf, tanam sungguh-sungguh. Kemudiannya apabila kamu menuainya, maka hendaklah kamu simpan dan biarkan dalam keadaan tangkalnya. Maknanya gandum tu biar ada tangkalnya, jangan ceraikan. Baik, saya akan terangkan nanti. Kemudian selepas itu kamu akan menghadapi 7 tahun yang sangat susah. 7 tahun yang sangat membimbangkan, panas terik, berlakunya kemarau. Kemudian hendaklah kamu memakan sebahagian daripada apa yang kamu simpan itu. Baik, ayat Quran ni kalau kita tengok macam biasa kalau kita tidak mengamati betul-betul. Tapi kalau kita mengamati betul-betul akan ada semangat kita, Tuan Pengurusi. Semangat yang disebutkan oleh Tuan Pengurusi tadi. Apa dia? Yang pertamanya, ayat ni menerangkan bahawa pertanian ini dia ada hubung kait di antara soal yang kita sebut sebagai keselamatan dan kemajuan negara. Bukan main-main, ini soal keselamatan, ini soal kebuluran, ini soal kalau disekat bahan pertanian kepada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam ayat ini diterangkan sedikit gambaran macam mana teknik yang disebut sebagai teknik pertanian. Kalau nak tahan gandum tu mestilah disimpan dengan tangkalnya. Yang ni orang kemudian kaji, ya Allah, dia kata begitulah hebat Quran. Al-Quran cerita sampai begitu kepada manusia. Kalau kamu bertani, kalau kamu menternak, kamu mesti ada ilmu, kamu mesti ada kemahiran. Dan begitu juga dalam ayat tadi menggambarkan kepada kita bahawa mesti ada perancangan. Kalau kita menternak, kalau kita buat apa-apa pun mesti ada yang kita sebut sebagai persiapan rapi, mesti ada ilmu. Sebab itu orang-orang barat seperti penulis yang bernama Scott menyebut bahawa masa Sepanyol, masa Spain dahulu, masa Andalusia, diletakkan bahawa waktu itu cara pertanian kita ni paling maju, paling saintifik, paling hebat di dunia. Paling hebat di dunia ketika itu. Ada orang menyebut gini, tuan-tuan, itu sejarah. Ya, sejarah, tapi itulah nak menggambarkan bahawa sebenarnya umat Islam daripada dahulu lagi mengambil berat soal-soal pertanian. Nanti insya-Allah saya akan sebutkan ada seorang tokoh yang mungkin tidak terkenal, dah menulis 1000 tahun dahulu berkenaan dengan pertanian dan berkenaan dengan peternakan. Jadi kalau sebut pertanian ni, ulama dahulu kalau mereka menulis buku, mereka akan campur, mereka akan sekalikan di antara peternakan dengan pertanian. Bukan benda baru sebenarnya, benda lama, nak menggambarkan kepada kita keperluan kepada kita untuk mempunyai semangat, untuk kita bertindak, untuk kita melakukan perubahan yang positif di dalam kehidupan kita. Dan saya pasti itu akan ada wujud kepada kita kalau kita punya kesedaran. Kalau ada ilmu, kalau tak ada ilmu, Tuan Pengurusi tak ke mana juga. Kalau ada kesedaran, kalau ada ilmu, insya-Allah kita boleh bertindak dengan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Ahmad Syukri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kita nak apa lagi kat Malaysia ni? Tanam aja apa benda pun, semua hidup. Kurma daripada Arab tanam sini hidup. Apple pun hidup. Kopi, getah, kelapa sawit datang pada mana tu? Tanaman Malaysia ke? Bukan. Daripada Afrika sana. Cucuk di bumi kita ini hidup subur. Nak apa lagi? Nak cerita ni sampai malam tak habis. Kita berehat dulu. Jangan ke mana-mana. Jangan kali siaran TV. Tengok Forum Perdana. Kita kembali selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana terus sudi bersama bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Rancangan untuk seisi keluarga, sama ada kita di sini yang menonton di rumah di negara kita ataupun di negara jiran dan di mana juga siaran ini dapat diikuti. Kita sedang berada di Padang Bandaran Parit Buntar, Perak, Darul Ridwan, forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Forum bertajuknya Yaku Semai Benih Kau Tuai Kasih Baik. Kita dah bercakap banyak pada malam ini. Kita nak dengar juga orang-orang Parit Buntak untuk memberikan soalan, pendapat dan sebagainya. Saya nak tengok siapa berani nak tanya. Saya tengok dah ada yang berdiri tu. Saya persilakan. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Yatim. Oi, nanti lajunya. Parit Buntak. Saya tak dapat lagi nama Pak Cik. Amboi, ya, nama Ahmad siapa? Bin Yatim. Siapa sekali lagi? Ahmad bin Yatim. Anak berapa dah Pak Cik? Anak ada 4 orang. Tengok pada rambut gigi Pak Cik tu faham-faham dah. Agak-agaknya lah selepas ni, Pak Cik jangan marah ni, saya tanya direct aja. Lepas ni apa tu, siapa nak mewaris bendang dan sawah Pak Cik tu? Nampak gayanya anak-anak saya ni saya nampak tak harap lagi lah dalam usaha tani ni. Tak harap? Nanti saya nak jumpa anak Pak Cik selepas ni. Saya nak suruh dia pakai kot pergi ke bendang. Okey Pak Cik. Okey, soalan Pak Cik. Soalan dia, doktor. Ya. Bagaimanakah kita nak menarik minat golongan muda hari ini untuk berminat dalam kerja-kerja tani, sawah padi atau berkebun atau seumpamanya lah dalam bidang pertanian ni, untuk menggalakkan orang muda supaya orang kata jangan jadi segan dan malu lah kepada kita bekerja sebagai petani. Baik. Itu saya. Baik Pak Cik, sikit soalan saya. Ada berapa relung sawah Pak Cik? Saya ada 5 relung ya. Oi, besar tu. Esok dapat untung sawah padi tu pasang gigi baru no? InsyaAllah. Ini melawak je Pak Cik, jangan marah tau. Apa tu? Biar petani nampak bukan apa. Kerja kita nak tengok dia tu dipandang mulia, Ustaz Kazim. Biar orang nampak kerja petaninya ada hebat dia. Ada dia. Ya. Ustaz Kazim, silakan. Terima kasih pada Pak Cik kita yang bertanya tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi saya sebutkan tentang penjenamaan itu. Kadang-kadang sesuatu benda untuk menarik golongan muda, dia kena ada rebranding pada nama. Serupa kita dulu lah. Kita dulu ni, hang kerja apa? Aku kerja kelang. Bila sebut kelang ni tak glamour. Lah tukar dah operator pengeluaran wanita. Oh, terus jadi glamour terus. Siap pakai baju macam doktor. Kita ingat doktor, apa kerja? Kelang. Tuan-tuan cuba tengok. Dulu kerja dia di pejabat. Siti, hang kerja apa Siti? Cik kerja kerani. Lah tukar dah, mana ada kerani dah. Sekarang dah jadi pegawai takbir, pembantu takbir. Glamour nama tu. Begitu juga tuan-tuan dengan penjenamaan kepada industri pertanian. Kena sudah ada tuan-tuan. Anak-anak muda kena bagi jenama yang hebat. Kalau kita tengok goreng pisang. Kamu meniaga apa? Goreng pisang. Orang tak heran. Hang meniaga apa? Gorpis. Masya Allah, lama, hebat lah. Gorpis, dia kata. Pendek daripada goreng pisang. Hang meniaga apa, Mat? Aku ternak kambing. Oi, ternak kambing bagus, oi. Kambing apa ada, bro? Oi, kambing lah best. Tukar jadi kambes. Bila kita buat penjenamaan yang baru, anak-anak muda dia minat kepada nama yang baru. Yang kedua, saya lihat tuan-tuan,
Di universiti sekarang telah dilancarkan baru-baru ini tentang agrosiswa, menggalakkan anak-anak muda lulusan universiti terlibat dalam bidang pertanian. Seperti mana kata Ustaz Ahmad Syukri tadi, apa benda yang kita nak buat, kita kena ada ilmu. Pertanian di Andalusia, di Sepanyol dulu hebat bukan kerana apa? Kerana ada ilmunya. Ilmu pengairannya, ilmu tentang mencipta. Tuan-tuan, orang yang buat tebu, orang yang tanam tebu di Andalusia atau di Sepanyol, mereka lah orang yang mula-mula membuat gula. Gula yang kita duk makan lah ni, sampai naik kencing manis ni, tu orang putih panggil diabetes. Orang tanya saya, Ustaz, pasal apa panggil diabetes? Pasal betis dia hitam, sebab tu nama diabetes. Kalau paha dia hitam, paha. Yang mula-mula buat gula tebu tu Sepanyol. Depa ambil tanam tebu ni, depa perah, depa masak, depa jemuk sampai depa bentukkan dia dalam acuan yang dibuat daripada tanah liat dan menghasilkan gula yang sampai sekarang kita buat. Dan istimewa pula tebu tadi, depa tak buang, hampah dia depa tak buang. Depa bagi kuda pula makan. Dengan sebab kuda makan hampah tebu, maka jadi hebat tuan-tuan. Negara mereka jadi hebat, pertanian jadi hebat. Jadi bila anak-anak kita di universiti terlibat dengan pertanian, mereka mempunyai kebijaksanaan, mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau anak-anak universiti mereka terlibat dengan pertanian padi, terlibat dengan pertanian kopi, pertanian koko dan sebagainya, bagaimana mereka boleh mengkahwinkan hasil-hasil buahan, mengkahwinkan pokok dan sebagainya. Dia akan membentuk satu jenama yang hebat, satu hasil yang hebat. Sebab itu tuan-tuan, kita minta, kita galakkan supaya anak-anak muda ini kembali turun ke lapangan pertanian dengan dibantu, dengan dihadiri, dengan disokong oleh kementerian-kementerian yang terlibat dengan dia. Dan saya sangat suka apabila hari ini siswa-siswa kita di universiti telah membuatkan satu skim yang kita panggil sebagai agrosis, yang singkatan dia daripada agrosiswa. Cuma lebih cantik tuan-tuan kalaulah Universiti Putra itu kembali balik ditukar kepada nama Universiti Pertanian, lagi bagus, menaikkan semangat siswa-siswi kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sekarang ni pun kita tengok 20 IPTA kita ada. Kalau kita tanam semua tanah-tanah yang kosong itu, cuba bayangkan lebuh raya utara selatan daripada Johor tu, kalau kita tanam pisang sampai ke Perlis. Ui, terkejut beruk pisang kita. Nak tengok Ustaz, kalau kita tanah yang kosong sepanjang tu. Tuan-tuan kena sambut ini. Ya, jangan harapkan parit buntak aja orang bersawah dan sebagainya, bukan? Tak apa, bagi orang perempuan tak. Saya tengok orang perempuan nak tanya soalan tu. Mai tanya sekarang. Mana dia? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu saya jawab salam dulu. Amboi lajunya. Nama saya siapa? Hajah Sadiah binti Mukri daripada Parit Sungai Star, Parit Bunta Perak, ingin menajukan soalan kepada panel. Nanti nak tanya sikit Puan Hajah. Ya. Suami kerja apa? Pesara. Selain pesara, ada petani tak? Petani? Ada tolong suami? Tolong. Oh, bagusnya guru kafar. Okey, apa tu? Sila. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk menarik minat kaum wanita untuk membantu kaum lelaki, terutamanya suami, di dalam bidang pertanian, khususnya sawah lah, sebab di Buntak ni semua orang bersawah. Baik Puan Hajah, selain daripada gaji kafar tu, tolong suami apa tu sawah, suami bagi duit tak? Bagi. Beli makanan ke beli ni? Beli gelang. Beli makanan. Baik. Bagus ya. Bagus punya isteri. Tolong suami tak minta gelang meh. Ustaz Sukri jawab. Baik. Terima kasih kepada Hajah dan terima kasih kepada semua penonton setia TV1 yang bersama kita pada waktu ini. Memang kalau kita lihat dari sudut tanggungjawab, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ataupun suami itu adalah pemimpin kepada wanita. Jadi timbul juga persoalan, ialah kalau di setengah tempat, di kampung, di desa, tanah ada, bendang ada. Orang Terengganu panggil baru. Bendang tu baru, bukan sawah, baru. Ada. Tapi mungkin kerana
memandang seperti yang kita bicarakan daripada tadi, kerja tu remeh, kerja tu kotor, kerja tu menyusahkan. Jadi mereka tidak mengambil peluang untuk membantu suami mereka. Saya fikir perkara yang paling baik yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita ingatkan ialah, pertamanya, mana-mana suami pun tuan pengurusi, kalau isteri tolong, suami gembira, suami suka. Kalau suami suka, kalau suami suka, insya-Allah suami akan terus menerus menyayangi kita. Itu nombor satu lah. Yang kedua, sebenarnya bila kita tolong suami kita, walaupun kita dah ada pekerjaan tetap, ada waktu ruang, waktu masa kita tertentu, ini juga saya katakan tadi sebagai sumbangan kita, kasih sayang kita, dan kita menghargai bumi Allah, tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bumi ini sangat istimewa. Sebab itu para ulama tafsir ketika membicarakan tentang bumi ini, mereka menyebut bumi ini istimewanya kerana bila kita tanam sesuatu ada hasil. Ini suatu yang sangat istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Dan sudah tentu bila kita bertani, bila kita pergi ke sawah dan sebagainya, insya-Allah perasaan cinta dan kasih kita menghargai betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sebab itu dahulu, pada zaman dahulu mungkin 20 tahun dulu, 30 tahun dahulu, kalau kita makan nasi, tiba-tiba nasi tu jatuh, mak kita kata apa? Mak kita kata ambil nanti nasi tu menangis. Manalah ada lagi ibu-ibu sekarang, jatuh-jatuhlah, buang-buanglah. Sebab kita tidak melihat bahawa hasil pertanian nasi ni merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi sebab itu, bila kita membantu suami kita, kita usahakan tanah, usahakan sawah, insya-Allah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bertambah, dan sudah tentu kesan daripada kesyukuran kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan nikmat kita. Wa bisyukri tadumun ni'am. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat itu akan berterusan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syukri. Kita harapkan suami bila isteri dah tolong suami dia, pendapatan bertambah, hargai isteri tu. Bila pendapatan bertambah, jangan tambah benda lain. Ya, ini kita tak mau. Tambah pelaburan. Ini kena ada hasil pertanian ni. Lah tambah pelaburan, menabung dan sebagainya. Ini tak ada. Pantang ada duit sikit, mulalah dia si manis 17. Ini pada suami ingat sikit ni. Kita banyak kerja lain yang menanti ni. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Forum Perdana Ehwal Islam. Baik saudara, terima kasih kerana terus bersama bicara wara terbaik rancangan seisi keluarga Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Padang Bandaran Parit Buntar Perak Darul Ridwan, forum yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dengan kerjasama JAKIM dan RTM. Kita sedang bincang tajuk pada malam ini, Kusemai benih kau tuai kasih. Begitulah indahnya tajuk kita, mulianya petani, penternak, peladang. Ini sempena dengan Hari Peladang, Penternak, Nelayan Peringkat Kebangsaan 2011. Terima kasihlah kita ucapkan kepada kementerian terbabit yang menganjurkan forum yang begitu besar maknanya. Kalau boleh Ustaz Kazim, kita nak mewar-warkan, saya selalu ulang, kita nak panggil, kita nak penaikkan semangat seluruh umat Islam di sana. Biar hari ini kita nampak di tepi jalan, di sawah, di bendang, yang jadi nelayan, di laut dalam dan sebagainya. Kita nak tengok, oleh kerana umat Islam ni lebih pada 50%, mereka juga menguasai lautan, lebih pada itu. Ya, daratan pun begitu dan sebagainya. Ustaz, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan imej agama bangsa negara kita. Ustaz Kazim, silakan. Boleh menyanyi lagi ke? Boleh, sebuah saja. Pendek-pendek. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya menyanyi satu lagu je. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan.
intai kami antara nampak, esok jangan rinduan. Kenapa saya menyanyi lagu ni? Kerana saya nak menggambarkan bahawa masyarakat dulu dengan pertanian sangat rapat. Dalam semua bidang dia bercakap pertanian. Cuba tuan-tuan tengok dalam pepatah, harapkan pagar, pagar makan padi. Dia sebut padi, dia tak sebut harapkan pagar, pagar makan kelang. Tidak tuan-tuan. Dia sebut tu, kalau di luar pagar ambil galah tolong jolokkan. Nampak tak tuan-tuan? Cempedak di luar pagar. Dia sebut cempedak, dia tak sebut komputer. Tapi hari ini manusia berpantun pun kadang-kadang dah menipu dah tuan-tuan. Pantun dulu-dulu betul. Gunung Daik bercabang 3. Harapkan pagar, pagar makan padi. Betul. Pantun sekarang betul tapi tak betul. Hari-hari pergi ke pasar membeli harimau. Siapa yang beli rimau tuan-tuan? Tuan-tuan, saya nak mengajak kepada tuan-tuan tentang cintai pertanian. Tadi Ustaz sebut, berbudi pada tanah, tanah tidak pernah berbohong pada kita. Kalau kita berbudi pada orang, buat pertanian, buat pelaburan, buat perniagaan, berapa ramai yang kena tipu. Tetapi kalau kita menanam tumbuh-tumbuhan, pokok tidak akan membohong kita. Tuan-tuan tanam kelapa, insya-Allah keluar buah kelapa. Tuan-tuan tanam kelapa sawit, keluar kelapa sawit. Tuan-tuan tanam buah nangka, tak terbit cempedak tuan-tuan. Dia akan tanam, akan keluar buah itu. Berbudinya, hebatnya. Tak ada orang tanam. Kamu tanam pokok apa, Mat? Pokok nangka. Agak-agak buahnya apa, Din? Tak tahulah, cempedak ke durian, aku tak tahu lagi. Tak ada tuan-tuan, dia mesti keluar buah nangka juga. Yang ketiga, tuan-tuan, kita sekarang ni dikurniakan oleh Allah nikmat. Kita berjalan daripada gerai sana sampai gerai sini, sampai tak tahu nak beli apa. Punya banyaknya makanan, suami tanya isteri, nak makan apa ni? Tak tahu, banyak sangat. Yang negara lain pula tak ada makanan. Abang nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada apa, dia kata. Yang kita ni jenuh makan tuan-tuan, nikmat. Saya mengajak pada tuan-tuan, mari kita bersyukur. Sebab Allah kata dah, liyakulu min samarihi wa ma amilat aidihim afala yashkurun. Allah jadikan kepada kita makanan supaya kita makan, dan kita boleh kerjakan tangan kita ini untuk menghasilkan industri yang hebat daripada pertanian, minuman yang hebat daripada pertanian, hasil yang hebat daripada pertanian, ubat yang hebat daripada pertanian. Dia akan melahirkan kehebatan yang besar, sehingga Allah bertanya kepada kita, apakah mereka tidak bersyukur? Tuan-tuan, mari kita bersyukur. Bersyukur di sini bukan sebut alhamdulillah. Bersyukur di sini maknanya tambahkan ibadah. Bersyukur di sini maknanya gunakan setiap ruang tanah yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di rumah kita untuk pertanian. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Kazim. Dan kita tengok negara kita ni badan-badan yang menyokong itu, macam Mardi, Fama dan sebagainya. Contoh dulu pokok-pokok cili-cili kita besar baru keluar buah. Lah ni kemetod aja, lebat bukan main. Nak ceritanya research penyelidikan begitu banyak telah dibuat. Kalau kita tidak sahut Ustaz Syukri, kita akan menyesal satu masa nanti, Ustaz. Terima kasih saudara pengusi, tuan-tuan muslimin muslimat. Itulah kita kata nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang ada di negara kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya nak sebut di sini tuan pengusi, bila kita sebut perkataan petani ni, sebenarnya dalam bahasa Arab petani ni al-fallah. Al-fallah maksud dia petani. Tetapi pada masa yang sama, dengan perkataan yang sama ataupun huruf yang sama, alif, lam, fa, lam, alif, ha, itu boleh menjadi al-falah. Al-falah apa dia? Yang kita dengar dalam azan, hayya 'alal falah. Marilah menuju kecemerlangan, marilah menuju kejayaan. Rupa-rupanya ada hubung kait. Kalau kita betul-betul menggunakan teknik yang betul dengan ilmu, dengan kemahiran, kita boleh berjaya di dunia, dan kejayaan di dunia bagi kita orang yang ada iman ini boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya nak sebut di hujung ni, nak beri semangat kepada saya, kepada tuan-tuan, motivasi kepada tuan-tuan. Ada seorang penulis buku Islam yang bernama Ibnu Awwam.
dia ni orang yang hidup dekat zaman nak jatuhnya kerajaan Sepanyol, kerajaan Islam Sepanyol dahulu, ataupun kita sebut kerajaan Andalusia. Dalam keadaan kerajaan Islam lemah ketika itu, Islam tak kuat ketika itu. Dalam keadaan ketika itu, Ibn Awam ni dia menulis buku tajuk dia Al-Filahah, iaitu buku pertanian. Dalam buku tu ada 34 bab. Dia cerita tentang pertanian. Cuma saya nak sebut, bayangkan yang cerita penulisan buku dah nak 700, 800 tahun dulu ni, apa yang mereka tulis ketika itu. Macam mana cara nak pilih tanah, kemahiran-kemahiran yang ada, dan begitu juga cara nak suburkan, cara memilih baja, cara nak ternak binatang, cara nak rawat binatang. Semua dihuraikan berdasarkan pengalamannya. Berdasarkan pengalamannya, dia cuba dahulu, kemudian dia bukukan. Itu nak gambarkan tuan Musi macam mana dalam keadaan umat Islam lemah pun, negara Islam lemah pun, mereka masih kuat dari sudut pertanian, dari sudut penulisan ataupun kajian tentang pertanian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syukri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas forum ini, anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ni, kita harap lepas ini dah depan rumah kita ada tanah kosong, tanam cili, tanamlah apa yang patut. Kalau ada kawasan lapang, minta majlis daerah, boleh kerjakan dan sebagainya. Tuan-tuan pun sekalian, saya rasa berdosa kita Ustaz ada kalau kita biarkan tanah kosong tanpa diusahakan. Dan saya yakin kalau kita boleh buat benda-benda macam ini, sebab itulah bila Nabi kata apabila matinya anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali 3. Pertamanya sedekah jariah, kedua ilmu yang dimanfaatkan, ketiga doa pada anak yang soleh. Ilmu ini bukan saja ilmu berceramah, ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu nelayan dan sebagainya. Tuan-tuan bayangkan kalau kita kembangkan ilmu ini, bukan saja kita dapat pahala, negara kita makmur, banyak lagi yang kita nak bercakap. Tapi dah masa dah tak ada dah. Ustaz Kazim, terima kasih banyak ya. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi lain kali. Ustaz Syukri, terima kasih banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani kerana sudi menganjurkan forum yang sebegitu besar maknanya kepada kita dengan kerjasama JAKIM dan RTM. InsyaAllah lepas ini jangan lupa belanja kami makan derian. Kita jumpa lagi di lain masa. Dan ketiga, saya bagi pihak penerbit dan warga kerja Forum Perdana Ihwal Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.